Arne Slot tak lama dah lah aku beritahu. Liverpool main-main weh, dah leading 2-0. Lepas itu 2-1. Lalah kali end up dengan draw juga. Aku suka tengok tweet tu yang betul yang cakap Liverpool sekarang ni dalam very fragile state. Kena cuit sikit bungkus. So tu memang betul weh. Benda ni hantar lah mentality. Dia mentality ataupun mood dalam dressing room memang effect weh. Sebab player still sama, still talented player. Tapi kalau kata like the mood or harmony or whatever is affecting, kena cuit sikit lah. Memang tak boleh lah. So ni adalah part 2 untuk EPL review, di mana kita akan discuss performance Liverpool. Kita tak masukkan dalam episod pertama disebabkan Salah outburst dalam interview bersama Norwegian TV tu. Dan banyak benda talking point yang kita boleh cakap. Okay. So kita cakap pasal performance Liverpool dulu lah. Start mana? Performance Liverpool aku rasa kalau ikutkan first half, kalau ikutkan perbandingan dengan lawan Sunderland dan juga sebelum Sunderland lawan siapa menang dengan West Ham pun. Aku rasa first half tu tempo quite good lah. Dia macam Liverpool tak create big chance, tapi nampak movement dan juga nampak cara Liverpool main tu memang gaya boleh menang benda tu. Gaya menang ialah to be fair lawan dengan Leeds contoh dah Leeds United. Tapi aku rasa bila mana masuk second half, minit 47 48 AKTK gifted, aku rasa gifted goal by Joe Rodon tu lah. Dia pass, kemudian AKTK memang very clinical, score 1 gol. 2 minit kemudian score lagi gol kedua. Walaupun ada sedikit elemen kuasa nasib juga. Kontroversi pasal itulah dia bertembung. Dia bertembung gawai sebelum tu. Kan, tapi aku rasa luck tu nampak macam finally berpihak kepada Liverpool. Tapi turns out bila mana macam aku cakap tadi, kena cuy sikit. Dan kena cuy tu pula punca datang daripada punca sendiri. Penalti tu. Yang Konate penalti ya, bukan yang bukan ketiga penalti lah. Memang clear self-inflicted damage. Self-inflicted damage daripada Ibrahim Konate, player yang memang under mikroskop gila aku rasa untuk season ni. Dan form dia tu tak nampak macam nak naik bila mana kena 2-1 tu. Aku rasa fans Liverpool dalam, aku ada base Liverpool ada Discord kan. Actually dalam Discord tu pun semua duk kata ni 2-1 ni tak lama dah. 2-1 ni tak lama dah. Dan benda tu betul terjadi. 2 sama, kemudiannya nampak gaya macam probably sekali lagi jadi leading 3-2 actually. Leading 3-2. Gol tu pun gol cantik. Gol yang aku rasa for the first time probably Gravenberch boleh throw ball dekat Szoboszlai tu. Chance yang aku harapkan Liverpool bagi dekat Isak selama ni. Yang selama ni aku kata Doku hari tu ada sekali dia buat dekat Haaland kot. Chance yang macam tu yang terus dapat. Kemudiannya Szoboszlai dengan tenangnya sekali lagi step up, dia dapat gol ketiga. Tapi tu nak hold on for like 2 minutes extra pun tak boleh. Dan aku actually rasa macam kalau let's say Liverpool kena 3-3 dan Leeds United probably ada lagi 2 minit extra atau 3 minit extra, boleh aku rasa boleh kalah. Sebab selepas daripada post match tu Daniel Farke sendiri dia cakap bila ditanya tentang set piece sebab gol ketiga tu ialah set piece, dia kata lawan dengan Liverpool memang dia extra confident. Sebabnya bagiku mudah je kalau hang set up macam mana pun, tapi dengan cara sekarang ni meta di mana liga banyak gunakan bola tinggi, banyak hang kena survive bola tinggi, hang tak boleh jalan gunakan game plan hang bila mana hang tak boleh survive dengan bola-bola tinggi dia. Dan terjadi sekali lagi gol ke-10 Liverpool concede actually daripada corner. Dan dia jadi negatif 10 pula sebab Liverpool tak score lagi dalam liga daripada corner. Tak ada lagi Tak ada lagi. Negatif 10 Minidat sekarang ni liga je lah. Ya, under watch tu ialah dia punya sekarang ni set piece coach Liverpool yang actually not even set piece coach pun, tapi dinaik tarafkan menjadi. Dan Liverpool hari tu masa off season pun still tak cari set piece coach yang betul-betul. Yalah, masa hang tengok Liverpool leading 2-0, hang rasa macam this is Liverpool punya day lah. Finally dapat back to back win. Dia macam to be honest 2-0 weh, sangat selesa lah. And Leeds pula tu tapi bila Konate buat macam tu, dia teammate semua jadi down tu yang tau.
Dia tak patut tackle lah at all. Macam bola tu nak going out pun, Geronto. Dia suar badan dia je. Okay, maksud aku dia slide, tapi jangan pergi sentuh kawan tu, tak apa. Sebab dia dah tutup angle lah. The thing is, kenapa nak slide tackle? Sebab hang dah terbiasa slide tackle. Janganlah slide tackle. Macam hang tengok Van Dijk dia buat apa, selalunya stand tackle. Tu hampir macam zerok macam tu. Dia idea benda tu yalah, hari ni mungkin tak kena, tapi masalahnya hari tu kena pula. Lepas tu hang dah buat masa ref duk check VAR apa, dah tahu dah dia memang kena kaki lah. Memang kena kaki. Penalti lah 2-1. Ya, so aku sepanjang aku dah tengok game tu aku dah kata masa line up keluar, Liverpool paling lambat sekali betul tak? Liverpool main 1.5. 12.5 dah line up keluar. Semua orang terus tunggu-tunggu tahu, Salah main ke tak main? Salah main ke tak main untuk line up tu. Sebab hang tengok Salah tak main dalam 2 game in a row. First game aku boleh terima, mungkin nak rehatkan apa kan. Second game aku macam kenapa? Kenapa? Apa dah? PSV kan dia tak main. First game dia tak main. Dalam Premier League 3 game. West Ham. Oh, dia tak main dah daripada West Ham. Before West Ham? Before tu main maksudnya? Champions League ke tak main? 3 Premier League 3 Premier League kan? PSV PSV bukan Premier League. Yalah. Sekali lah West Ham, Sunderland dan juga Leeds. So aku tengok macam satu okey lah. Kalau hang macam nak bagi dia rehat ke apa ke, sebab hang rasa macam dia mental burden ke. Lepas tu 2, what's going on kan? Macam 2, kenapa dia tak main? Aku ingat kat AFCON, tapi AFCON dia pun extended date sampai 15, kena panggil ke apa. Lepas tu 3 game tak main. Aku kata something's wrong lah. Aku kata slot hang tempah bahaya lah, aku beritahu kan. So so macam ni dah macam ada like war, personal war dengan Salah. Kalau hang tak bagi dia main 3 games in a row without injury ke apa, memang something's gonna happen kan. Aku kata lepas tu aku tengok game 2-0. Lepas tu aku kata kenapa lah tak bermaksud Salah game 2-0. Tapi post game dia jawab, dia kata kenapa nak masuk Salah. Sebab of course lah after game dia yang jawab dulu kat dalam press conference, baru berita Salah keluar kan. So habis game tu aku tengok lah quote daripada slot dulu sebelum Salah punya berita keluar. Dia kata kenapa nak masuk Salah masa 2-0 tu, kita tak perlu nak score another goal, kita perlu just maintain the lead. Aku rasa kalau 2-0 Leeds nak cari gol, hang masuk Salah, depa tak berani nak overcommit, Salah boleh can hurt them. Aku pun rasa macam tu rasa. Dia sebab sekarang ni kita boleh dah cakap hindsight benda tu kan. Kita nampak dah berdiri 2-0 tu betul tindakan Arne Slot tu. Tapi Liverpool fragile sekarang kan. Dalam keadaan 1-0 aku rasa tak selamat, 2-0 pun aku rasa tak selamat. Probably 3-0 kot mungkin baru menjadikan Liverpool probably boleh dapat 3 point dalam stage sekarang ni. Dan benda tu terjadi actually bila kena 2 sama dapat 3-2 tapi tak bawa masuk. Dan macam cakap bila tak bawa masuk tu dia menimbulkan isu lain sekarang ni. Isu Liverpool tu dah besar dah, dia menambahkan lagi sampailah interview daripada post match interview Salah. Post match interview daripada Mo Salah. Dan interview tu dia buat dengan Norwegian TV tau. So basically hantar tak macam mana play dapat interview ni. Habis game dia akan walk down the walkway kan. Salah berapa lama nak jadi player Premier League, dia tahu ni media mana, muka mana Sky Sport, muka mana BBC, muka mana Englishman, dia tahu. Tapi nak jadi cerita, Norwegian tu yang panggil dia, dan dia pergi lah. Aku rasa Salah cari the first reporter yang dia jumpa. Tak, memang dia bening. Kita tahu dah lahat dia bening pun semua. So macam nak jadi rezeki lah Norwegian. Sebab masa keluar cerita tu kan, quote media apa semua, kata betul ke ni? Betul ke ni? Dia pun kata sampai AI ni. AI lah. Sebab obviously Norwegian media siapa tengok? Siapa yang tengok Premier League from Norwegian punya coverage, dan fan Liverpool yang ada Twitter yang tengok orang Norway lah. Orang Norway yang fan Liverpool yang tengok Norwegian media kata, Salah cakap macam ni, kita tulis tweet apa semua kan. Lepas tu ada yang screen record apa semua, so keluar lah. Lepas tu slowly lah keluar Salah punya like timestamp ke apa, like transcript lah apa yang dia cakap apa semua. So apa yang dia cakap dah dalam game tu, Liverpool throw me under the bus. Liverpool throw me under the bus. Dan dia kata apa yang Salah kata lagi, I don't think I'm the problem right now. Dan apa yang dia buat untuk Liverpool, dia ni club icon, dia club legend, dia tak perlu prove anything, dia tak perlu prove banyak pun untuk dia main game. So sekarang ni Liverpool dah drop dia 3 game in a row, dan dia tak faham apa masalah dia sekarang ni. Dan kat sini membuktikan yang Slot drop dia without discussion.
Dia cerita actually dia beritahu orang tu. Dia bila dia kata slot, dia tanya slot actually kenapa dia tak main. Slot tak jawab soalan dia. Tu apa yang dia kata lah, apa yang berlaku behind the scene tu kita tak tahu macam mana. Tapi memang dia menambahkan problem. Tak, first of all lah, Hang setuju ada buat tu? Setuju. Kalau aku rasa ada another way to do it. Ada, aku rasa few points yang dalam interview ada apa yang dia cakap tu. Ada few points yang aku tak setuju lah. Tapi ada juga few points. Actually most of the point, it's not about point. It's not about act. The manner dia buat interview. Dia macam ni tau. Kalau hang faham dengan Salah ni, dia actually very outspoken. Bukan selektif. Bila mana dia nak buat interview, macam cakap jalan post match tu, masa dulu pernah sekali dia masa dia kontrak dia nak dapat kontrak kot. Dan sekarang pun benda tu terjadi sekali lagi. Aku rasa bukannya random actually benda tu. Dia memang dah plan dah media agent dia apa semua dah. Ya. Dan aku actually berminat dengan point di mana dia kata ada certain Liverpool punya hierarchy kot atau board. Dia actually dia tak name, dia tak naming name tapi dia kata yang nakkan dia keluar. Nakkan macam mana dia kata? Someone don't want me here. Someone don't want me here. Dan sekarang ni orang speculate actually. Fair value pun speculate yang katanya orang atas ni memang sekarang ni tengah push. Aku rasa last season dia memang orang atas ni memang nak push dia keluar. Tapi the problem is Salah have the season of all time last season. Kalau depa tak extend kontrak dia itu, reaction from the fan base macam mana? Kan? So macam mana pun bila dia perform tu depa terpaksa dah bagi. Lepas tu bila dia ni time ni depa nak throw him under the bus. Itu itulah. Cumanya aku yang slot ni yang aku tak faham dia actually benda tu dia boleh macam extend lagi seminggu ataupun 2 minggu. Sebabnya sekarang ni nak AFCON dah. Kan? Aku mudah je aku cakap bila mana hari tu masa lawan West Ham tak main, kita boleh kata okey dia rehatkan sebab seminggu ada 12 hari ada 3 game. Fine. Tapi bila hang drop 3 game tu terus sebelum dia PFCON dan hang actually boleh lakukan benda tu tanpa problem apa-apa pun bila di PFCON tu. Sebab tu aku rasa macam timing slot tu actually dia tak kena. Dan tak sebaliknya apa tau, kalau player tu betul-betul penting dia store untuk squad hang tak mau hilang dia, hang nak parah dia sebanyak mungkin. Betul. Nanti AFCON dia hilang. Tapi ni AFCON tak main lagi. So aku boleh faham tau kalau hang nak try dah satu game, hang nak tengok macam tanpa Salah macam mana kita nak set up, sebab nanti dia tak ada. So kita macam mana kita nak adapt without dia, kan? Tapi sekarang ni hang drop 3 game. Benda yang aku tak boleh nak terima, benda yang Salah tak boleh nak terima, dan benda tu something is wrong, something is going on Sebab kalau dia betul-betul penting, hang nak parah dia tau. Hang nak guna dia sebab hang tahu nanti dia tak ada. So dalam masa dia ada ni, hang nak menangkan point sebanyak yang mungkin, sebab kemungkinannya hang drop masa dia tak ada. Dan bila hang tengok pula yalah slot drop dia, bolehnya menang lawan West Ham. Tapi drop point lawan dengan Sunderland dan juga Leeds. Drop point lawan Leeds tu aku rasa dah kita teruk lah bila mana dah leading dah. Leading 2-0, leading 3-2 tapi end up drop point. Dalam keadaan on the cusp of winning lah aku boleh kata macam tu. So actually tactical ke game plan apa yang Arne Slot nak cuba buat tu dia backfire actually sebabnya drop Salah tapi hang tak dapat result. Aku rasa kalau dapat result probably Salah pun dia takkan outburst macam tu. Ataupun dia akan tangguhkan sikit. Dia akan pick and choose time. Dia akan pilih masa sesuai. Tapi bila mana sekarang ni hang nampak player macam Konate, Gakpo yang memang by merit tu tak patut lah. Macam Konate fine sebab hang dah tak ada center back sekarang ni, tak ada lain center back dah. Tapi Gakpo tu yang hang still boleh mainkan Federico Chiesa contohnya, boleh mainkan lagi AKTK ke kan. Hang boleh lah kata selama ni Isak main AKTK duduk kat bench sebab apa? Sebab ada dia saja striker. Bullshit kan. Hang boleh saja letakkan left wing AKTK tu sebabnya masa beli AKTK awal pun dia kata boleh main boleh main striker, boleh main tengah, tapi boleh juga main kiri kanan. So macam bagi aku dia Salah cakap too many things dalam statement dia tu. Okay, kita dah cakap pasal first part tu di mana dia kata dia kena throw under the bus lah bla bla bla. Lepas tu dia kata media berat sebelah tak berat sebelah dia.
media always like dia siap mention tau. Dia kata I'm sorry Harry Kane nak kena compare apa semua, sebab dia kata Harry Kane pernah lah satu period dalam Premier League tu tak score 10 gol ke apa, tapi 10 game 10 gol right. So media cakap it's okay Harry Kane next game you might score. Lepas tu dia kata kalau dia tak score, salah masa untuk hang kena bench lah kan. So something like that. Dia kata macam media tak berat sebab dia. Dan dia pun kata apa lagi yang dia cakap satu lagi aku rasa yang dia bening kena drop sebab dia star kot kan, dia club icon. Macam mana hang boleh treat dia macam ni? Lepas tu ada dia mention dalam statement tu, dia kata masa dia nak sign kontrak itu dalam over the summer tu, Slot janji something dengan dia, hierarchy janji something dengan dia, dan janji tu tak fulfill. Sebab tu lah aku rasa dia pity buy tu and dia tak pity buy hantam tu sebab obviously kita tak tahu apa janji tu, tapi hanya dia dengan management je tahu. Dan aku pun confirm Slot drop dah without discussion, tak panggil dia pergi bilik meeting ke apa, panggil aku akan drop next game apa. Dia kata season lepas dia ada very good relationship dengan Slot, bantu Liverpool menang title kan. What a season by him, generational season. Tiba-tiba all of a sudden tak ada relationship dengan Slot. So basically apa yang jadi sekarang ni, Salah ni dia tak naif Salah pun dia very very good in strategy ke apa. Basically sekarang tahu apa dia buat, hang pilih Slot ke aku, Tim Salah atau tim Slot? Hang pilih. So dia tahu, dia kata kalau aku buat macam ni, kamu ni tak lama orang kena pecat ni. Sebab dia cakap macam tu, hang rasa siapa akan pilih? Aku as a fan, aku tahu aku tak setuju apa yang Salah buat ni. Sebab aku rasa ada manner yang lebih better untuk secara salurkan kemarahan dia ni. At least pergi discuss dulu dengan hierarchy ke, pergi discuss dulu dengan orang atas ke. Tapi cerita dia mana hantar dia tak buat benda tu, tak tahulah. Tapi cerita dia hierarchy cibai dah. Hierarchy buat broken promises dengan dia, takkan dia nak pergi discuss lagi. Of course dia akan guna method ni. Sebab satu benda lagi yang aku tak suka, hantar Liverpool ni dah under microscope lah. Slot under microscope lah. Orang pun kata dia ni dead man walking. Another loss, another draw, problem for Liverpool lah kan. Dia mungkin kena pecat. So bila Salah buat this kind of interview, from all eyes on Liverpool lah. Tapi Salah tahu semua benda ni. Salah basically dia nak suruh Slot kena pecat lah. Dia basically nak kata hang pilih aku ke hang pilih Slot. Dan as a teammate, hang rasa pilih siapa? Teammate akan pilih Salah, dan aku dan fan akan pilih Salah bro. Dia macam apa, hang buat comparison. Kalau Slot dia masuk first season, dia baru first season actually. First season kemudian menang Liga. Berbanding dengan player macam Salah ni yang main 8 tahun. Lepas tu lepas dia masuk tu terus dia pun menang Liga kan. Scoring probably sekarang ni apa yang dia sebut dalam statement dia, top scorer kan. Dia kata sejak dia main tu probably tak ada orang top assist lebih daripada dia, top scorer daripada dia, menang trofi and so on apa semua. So sekarang ni pilih di antara Slot dan juga dia lah. Dan dia pun tak bodoh kan. Tak bodoh di mana dia tahu yang kalau dia buat macam tu, duduk kat belakang dia ni probably player pun akan pilih dah. Sebab aku rasa Van Dijk, Robertson. Betul. Van Dijk, Robertson ni dalam leadership group ni, Van Dijk, Robertson, Salah ada juga, kemudian Alisson, seorang lagi siapa McAllister kot. Probably depa ni pun tahu yang dia akan buat macam tu. So dia ni sort of like jadi hang budak tibai ni mai kubat. Kalau sebab Van Dijk tak boleh cakap macam tu kan. Kalau Van Dijk cakap macam tu, hang mampu kan. Soboslai pun tak boleh cakap macam tu sebab dia bawi. Kalau hang tengok sebelum ni, selepas saja Liverpool kalah, Van Dijk akan keluar cakap apa semua okey kita macam kena fight di dalam dressing room semua. Tapi Soboslai pun cakap benda yang sama actually dalam game yang sama selepas lawan dengan Leeds. So dia kata apa yang jadi dekat dressing room stay dekat dressing room. Tapi Salah dia kata fuck that man. Aku sekarang ni buat apa nak sifat-sifat lagi, sebab selama ni aku rasa fan Liverpool dah tahu dah, kita pun aku fan Liverpool, aku tahu dah benda ni takkan all rosy duduk dalam dressing room tu kan. Hang kalah tau ni. Kalah ni rekod sampai sekarang ni apa 75 tahun paling teruk ke apa, rekod yang paling teruk aku rasa selama mana fan Liverpool kita pun tengok memang teruk lah. Tapi semua nampak macam happy semua. Bila mana Salah cakap macam ni terus orang kata memang betul ya. Ini adalah statement dan juga penerimaan yang dressing room tu something problem. Dan dressing room ni harmoninya dijaga oleh Slot sebenarnya. Aku beritahu kat hang biasalah kan, dalam dressing room pun semua
player akan ada player akan vokal, dia akan be behind Salah, akan backup Salah. Ada juga player yang baik-baik macam tak tahu ni dia ni manager Siapa kita. player tu Hamzah? Mana kita nak tahu. Aku tanya siapa? Maybe muda-muda words ke apa kan. Words Player baru kot. Player baru ke apa. Ada player yang macam tak mau make pot. Mesti ada. Dan ada player macam B50-50 lah, duk atas pagar macam takkan dia manager kita kot, takkan nak buat macam tu. Tapi aku berkata majoritinya akan backup Salah ni member hang berapa lama weh. Dia pernah manager yang bantu hang menang liga musim lepas. Who is he? Come on lah, baru satu musim dia kata buang dia ni, ambil lah orang lain. Alonso. Ambil Alonso atau Gerrard ke apa kan, who knows. Tapi cerita dah Salah memang tahu what he's doing. Sebab normally bila hang tengok player semua ni media train, kalau menang apa dia akan kata it's all about 3 points. It's all about 3 point, one game at a time. Kalau kalah apa, it's okay, kita try to win next game. Skrip dia tu je kan. Tapi untuk dia mai kecakap kat Norwegian media ni, point dia, bulat dia tu macam machine gun. 7 minit 7 minit. Han cuba bayang macam hantar lah reporter tu tak payah nak kuih, tak payah nak cuih dah, tak payah nak sembang pasal reporter. Han tengok klip video tu. Dia sembang dengan Norwegian tu. Kat belakang Salah press officer. Ada seorang press officer pakai press officer Liverpool, pakai lanyard warna kuning. Apa yang setiap Salah cakap dia macam oh shit. Aku tengok tu lawak apa On my watch. memang tak boleh Dia kata Salah ni memang tak boleh buat apa lah. Dia memang dia dah panas dia memang nak bubuh kan. Dia nak bubuh. Kawan tu kata dia bersemua. Sebab selalunya kalau player tersalah cakap apa, dia kata okay, interview finish apa. Tapi dia kata kan, Salah ni dah terlalu banyak dia cakap sampai tak boleh lah. Cuba bayang weh, dalam the context of interview adalah jalan through the tunnel, jumpa reporter, blast semua benda macam tu. Ingat tiba-tiba ke kan, mestilah ada dia tak puas hati ke apa. Dia cakap 90 minit tak main tu menghafal dah jalan baku simpanan. Tunggu sat. Dalam baku simpanan okey, masa Zoboslai skor kita apa, kita tunggu kan. Lepas tu draw, kata mampu hang slot. Memang gila hang. Dia bagi. Dan ayat lah dia kata apa, I call my parents, I call my mother. Minggu depan ni lawan Inter Milan, Brighton ke? Next Premier League game adalah Brighton. Mainlah tengok ke Premier League. Itu kemungkinannya tu final game sebelum dia berlepas ke AFCON, dan kemungkinan tu adalah final game dia dengan Liverpool. So kalau brother cakap macam tu, so sekarang ni situasi menjadi gila-gila lah aku beritahu hang. Sebab kang buat nak buat macam mana, fan dah pro. Tapi pagi tadi keluar katanya macam bot ni nak memilih Arne Slot actually. Arne Slot. Dia ke arah tu lah. Sebab aku rasa poin pertama yang kita cakap di mana dia pun nak jual dah sebelum ni lah. Nak jual dah. Kemudian dia tahu offer 2 tahun. Okay, Januari ataupun sama nanti Saudi akan sentiasa datang untuk dia. Player Arab boleh jadi muka baru untuk Saudi and so on lah. Poin kedua ialah itu lah. Kita yang dia tahu yang orang dia punya fan akan support belakang dia tu, dan aku rasa sekarang ni dia macam dah sort of like benda ni mungkin dah hujung-hujung dah aku rasa. Sebab bot tak boleh kan. Macam kalau contohnya bot pecat Slot sekarang ni, walaupun aku rasa probably dah berapa minggu dah lah ada percubaan behind the scene lah, nak cari pengganti ke, interim and so on tu lah. Macam bodoh lah juga kalau contohnya Liverpool tak buat macam tu. Tapi dalam masa yang sama, bila dia dah outburst macam ni, probably dia pun tak boleh pilih ikut Salah. Dia pun akan stick dengan Arne Slot ni. Sebab pagi tadi Paul Joyce keluarkan Bang duduk. Pagi tadi Paul Joyce keluarkan, aku boleh kata hatchet job lah. Probably direct quote daripada Michael Edwards sendiri ke, hentam Salah ni kan. Padahal Paul Joyce ni dia penyampai je. Dia kira sort of like sama juga macam aggregator. Dia bagi paid review bagi daripada atas, dia turun ke bawah. Tapi bila point macam Dominic King, yang nama besar-besar, James Pearce semua tu, semua nampak gaya macam nak side dengan Slot ni. Aku rasa probably Januari dia pun akan cuai. Aku beritahu to be honest, aku memang tak setuju dengan cara Salah buat ni. Dan kita pun dah tahu media akan cakap apa, Carragher akan cakap apa, Gary Neville akan cakap apa, ada overlap apa semua. Obviously lah akan hantam Salah kan, obviously akan hantam Salah. Tapi the solution is aku tak tahu lah. Kalau kata hang pilih Slot,
Hang ingat situasi akan improve lah. Tak, first kali fan Itu yang paling sedih yang masalahnya tau. Ya. Kan? Hang buang Salah, okay fine. Tapi dia akan lebih menyakitkan apabila slot tu masih lagi ada dan hang still lagi tak boleh figure out 350 million, 450 million talent at your disposal. Sebab point yang sama macam Salah cakap lah, buang dia pun aku rasa macam dia kata tak ada improvement, dan player-player yang aku sebut tadi still main and results tak dapat. So apa guna drop dia? Tak lah, tapi mungkin bila new manager come in, dressing room in harmony ke apa ke, like depa like can come up with a win ke, maybe something will happen lah. Tapi cerita dia somebody kat atas tu tak banyak gaji, nak cut the gaji from wage books lah. Tu the story kan cerita dia. Tak tahu lah, memang keluar nama Gerrard apa semua, dan aku beritahu lah Gerrard is not it lah. Janganlah Gerrard. Gerrard, the team is Gerrard. Kalau slow interim Gerrard kan. Interim tak apa lah. Gerrard lah. Tapi dia aku tahu Gerrard club legend or whatever kan. Tapi aku beritahu he's not as good as orang rasa dia bagus. Betul tak? Dia aku kan kalau ikut point sekarang ni, probably kalau interim pun terbaik lah. Tak sebab tapi memanglah kena Gerrard. Dia cuma hang tahu. Sebab dia nak menyatu padukan dressing room. Dia cuma apa hang tahu yang jadi menyakitkan Liverpool sekarang ni. Okey, manager tak ada yang betul-betul hang rasa top notch untuk Liverpool lah. Contoh dia kalau tak banyak tak available. Seperti mana yang kita kata lah, Alonso mungkin selepas dia kena pecat, Nagelsmann contohnya selepas dia World Cup, contohnya hang kok mana pun kena tunggu sampai sama. Tapi Liverpool tak boleh tunggu sampai sama. Sekarang ni Liverpool dengan Leeds interim Gerrard. Ni bagi interim Gerrard hantar apa? Bagus kan? jadi macam boleh weh. Bagi permanent. Aku kata nak ambil interim tak ada masalah, sebab aku tahu Gerrard club icon pun semua player akan respect dah, dressing room akan bagus, Liverpool akan scramble dapatkan top 4. Tapi the moment dia dapat top 4, jangan bagi permanent weh kat dia. Gerrard not that good weh. Aku bagi tahu serius. Itulah yang sekarang ni dilema untuk Liverpool. Hang kalau bagi dia akan membuka peluang untuk contohnya dia perform kan. Mungkin dia masuk tu apa yang hang cakap lah, dia hanya perlu menyatu padukan harmoni dalam squad ni, kemudian tiba-tiba dia perform seperti mana talent 350 juta. Takkan hang kata tak mau. Betul. So tersepit faham. So tersepit lah hang like macam kena betul-betul firm dan cakap this is just interim job. So interim ni memang bahaya weh. Aku beritahu interim ni memang bahaya. Okey, hang tengok Nistroy. Boleh. Lepas tu Ryan Giggs kan, semua lampat dua kali. So dia membuatkan hang tersepit kan tau. Sebab ni club icon ni Gerrard ni. Tapi yalah make sense lah untuk hire dia, sebab semua orang akan respect dia, performance akan better pun semua. Tapi hang ada the gut dah untuk bagi tahu dah, kami tak mahu hang full time, kami nak Alonso. Gerrard, aku captain Alonso dulu. Memang perih Memang tak kira kita Gerrard asal macam mana. Dia lagi macam Fak je. Contohnya kalau Liverpool macam cakap buang slot, Salah buang. Yang menjadikan tiba-tiba somehow Salah probably the one yang score banyak untuk Liverpool. Tapi bila dia tak ada tu, siapa yang nak step up dekat tempat dia tu? Yang lain sekarang ni duk fikir yang tu je. Dan aku still lagi tak merasakan cara gameplay dan cara macam mana Arne Slot utilize dia tu fully utilize lah. Sebab apa yang kita nampak season lepas berlaku mesti tak berlaku untuk dia, untuk Isak, untuk Wirtz, untuk AKTK. Yang menjadikan attacking point Liverpool ni masih lagi fungsi seperti mana team yang macam City contohnya. And scoring team orang cakap. Bagi aku very messy lah. Situasi very messy sekarang. Sebab kalau hang betul nak lepaskan Salah yang Januari, hang kena sign right winger. Liverpool tak ada right winger. Satu lagi hang kena cakap, sebab hari tu maybe kita tak cakap Slot hang tahu dah cakap apa tau. Isak tak perform, we don't have kayak Jacob Murphy dalam squad. Bingai dah. Are you crazy? Yang tu bukan Newcastle. Tu Slot cakap tu. Slot cakap itu. Before that siapa cakap? Fan Newcastle. Slot dia cakap, dia kata okey, anjing ke? Tak. Betul lah. Tak, aku tak tahulah kan. Tapi kan dia tu Holland dan Germany apa semua, aku tak rasa dia tipu. Aku rasa dia jujur. Sebab dia pun ni very straightforward. Dan the fact that hang kata okay,
Aku tahu lah Isak tak perform sekarang kan. So Isak memang lah dia perlukan time to adapt ke whatever ke. Dan dia tak ada pre-season. It's fine. Hang bagilah alasan apa tau. Hang bagilah sepatutnya hang bagilah alasan kata dia need time to adapt, dia tak ada pre-season. Lepas tu bila dia stop situation, injured semua. Hang pergi kata dalam squad Newcastle tu ada Jacob Murphy yang like activate dia lah. Dan kita tak ada Jacob Murphy dalam squad Liverpool. Are you kidding me my brother? Gila kan. Gila weh. Dok Jacob Murphy weh. Sebab benda tu adalah sebenarnya fan Newcastle duk cakap pasal Isak. Dia kata Jacob Murphy yang duk assist banyak dekat Legend Isak. So kalau dia ulang apa yang ini first time aku dengar benda ni kan. So aku react live ni. So kalau apa yang dia cakap tu, dia ulang balik basically apa yang dia ambil opinion daripada Newcastle punya aggregator lah. So kalau hang kata antara Jacob Murphy, aku kata wrong. Hang ada Frimpong. Okay, Jacob Murphy winger yang macam mana? Dia like straight jalan straight lepas tu dia cross je. Frimpong that kind of winger, jalan straight lepas tu cross. Tapi kalau Salah main, of course Salah tak buat macam tu. Salah akan cut inside apa semua, Salah finish chance bla bla bla. Salah akan duduk di position, akan score goal, dia tak akan set up lah untuk Isak. Tapi hang boleh guna Frimpong kot as Jacob Murphy. Takkan nak beli Jacob Murphy, tapi mungkin lah hang jual Salah Januari Jacob Murphy. Oh my god. Bukan nampak gaya macam orang yang under pressure lah, doing the talking lah saudara semua ni kan. Gila weh, guna contoh Jacob Murphy. Hang kalau main Twitter boleh lah cakap macam tu. Main track pun kan boleh lah cakap macam tu. Anak dapat duit pada Elon Musk, nak clickbait kan. Nak bagi view banyak, boleh lah. Kamu weh takkan kata nak masa awal-awal aku baca tu, the first one aku baca ialah daripada Indie Kaila actually. Kan naik dia punya je. Aku tak betul ke ni dia cakap ni. Masa percaya kan? Tak percaya. Lepas tu yang lain-lain pun semua aggregate benda yang semua kata nak rem dia ni gila apa dia cakap kan. Cakap macam tu benda yang tak patut orang cakap lah kan. Jacob Murphy kata steady lah kan. Woi nak beli. Depan dia orang semua nak beli dia. Semua nak beli dia. Langgar result tu ya. Ni rasa jual 60 pula. Dia kata jual 60 pula. Alright guys, sekian ni sajalah episod peperangan Salah dan Arne Slot. So komen kat bawah, pick your side, Salah ataupun Arne Slot lah. Dan bagi prediction apa future Liverpool selepas ni. Salah stay ataupun Slot stay. Subscribe lah Jogarol TV. Tengok part 1 juga. I wish you guys a bit. Take care.